Kalau bercuti, mesti korang nak cari homestay yang bersih dan selesa kan? Nak bagi semua family happy. Yelah, holiday pun bukan selalu. So, kali ni Akak Staycation ada jumpa satu lagi homestay yang mesra kanak-kanak sesuai untuk satu family. Homestay ni merupakan unit apartment yang terletak di tengah bandar KL. Dengan jumlah 4 bilik tidur, homestay ni boleh memuatkan maksimum 12 orang. Tandas dia ada 2 dan yang bestnya, toilet dan shower berasingan. Tak perlu nak berebut. Dari segi fasiliti dan peralatan dapur, dekat homestay ni semuanya lengkap. Ada microwave, peti ais, sterilizer, serta pinggan dan cawan yang banyak. Dan yang lagi best, sambil korang mendobi baju, boleh layan view KL yang cantik waktu siang dan malam. Okey, jom kita tengok bilik dekat kid-friendly homestay ni. Wah, bilik ni memang sesuai untuk anak-anak. Ada slide dan mini playground. So, korang tinggalkan je anak-anak dalam bilik ni biar diorang main sampai puas. Lagi 3 bilik tidur. Satu di antaranya dilengkapi dengan satu katil queen. Manakala lagi kedua-dua bilik dilengkapi dengan satu katil queen dan satu katil single. Serta lengkap dengan window safety lock. Selain tu, turut disediakan iron, hairdryer dan towel. Overall, Akak Staycation memang puas hati stay di Skyline KL Pudu under unit Field Home Malaysia. So, tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah roja admin. Okay, bye.